masuk kembali bersama Kasel, bukan keluar. Angah ni kita jadi Kinan ni bukan keluar, tapi cuma menyembunyikan diri lah. Senyap. Jadi sekarang ni bila bersama balik dengan Kasel, apakah matlamat Angah ataupun jadi Kinan ni untuk album single terbaru kita ni? Ataupun single terbaru lah, bukan album, single terbaru ni. Single terbaru ni kita nak cuba buat yang terbaik lah, kan? Daripada yang sebelum-sebelum ni kita pernah record kan, nak menampakkan sebuah karya yang lebih baik daripada yang sebelum ni lah. Itulah matlamat dia untuk majukan lagi lah, untuk berjaya lagi dalam Kasel ni lah. Tapi menjayakan sebuah nama Kasel tu. Tapi saya nampak masa Angah masukkan lagu yang baru ni, macam nak menangis tu, solo tu. Jadi kita bukan sembunyi kita. Betul. Kita sampai ke hati tu. Macam mana menghayati tu? Sebab kita bagi jiwa, sepenuh jiwa raga kita kepada Kasel ni sebenarnya. Nampak? Itu yang kita nak kan. Okey. Bukanlah. Maksudnya bukanlah kita nak menyembah Kasel kan. Kita tetap menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita berkarya. Tak jadi kali ni ngah. Saya memang memanggil Eddie Kidal ni Angah tau. Tak jadi kali ni kita cuba lagi dengan bantuan kita punya sahabat kita Wan Mamstin, kita orang panggil Wan Mamstin. Tapi ya, insyaAllah kalau kita dapat kawan-kawan kita sedia support kita kan. Itu kita nak tu. Harapan kita kan kepada kawan-kawan kita yang tengok channel ni kan. InsyaAllah ada peluang. Nanti kita release saja lagu ni. Pakai share lah, pakai lagu tu kita cover kan. Kita tak naklah macam gila glamour, tidak. Kita nak karya kita tu dihargai, diperdengarkan, diperdendangkan, orang dengar. Itu je. Itu yang kita nak. Cover lah, bukan cover apa orang cakap? Bukan cover box. Dia ni memang kan. Okey. Sebelum kita habiskan kita punya perbualan ni lah, perbualan kita ni.